Inilah rahsia pelajar baru pun yakin ambil tempahan walaupun mereka newbie. Nak tahu rahsia dan cara guna sistem kiraan langsir? Tengok video ni sampai habis. Cara menggunakan sistem kiraan langsir W Curtain by Cikgu Rogayah. Okay, pertama sekali pilih jenis tingkap atau pintu di sini. Okay, sekarang saya nak buat ukuran sliding door 9 kaki. Kedua, masukkan ketinggian rail dari paras lantai. Okay, ukuran saya adalah 300 cm. Kat sini you all boleh pilih sama ada nak buat ukuran dalam inci ataupun cm. Dan yang ketiga, jika you all buat tempahan, boleh masukkan harga upah. Kat sini saya kira berdasarkan semeter persegi. Okay, seterusnya, klik kira sekarang. Okay, dengan hanya 2-3 klik, kuantiti kain dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat langsir W Curtain dipaparkan. Okay, keputusannya adalah berdasarkan kepada kain bidang 60 ya. Kalau kain bidang besar, sistem yang lain. Okey. Keputusan yang dipaparkan ni adalah berdasarkan kepada ukuran sliding door 9 kaki yang kita dah masuk ke atas tadi. Okay, kita tengok perinciannya satu persatu. Pertama sekali, panjang sekeping kain yang perlu dipotong adalah 3.25 meter. Kedua, bilangan keping kain adalah 4 keping. Dan ketiga, kuantiti kain yang diperlukan adalah 13 meter. Okey, manakala kuantiti W tape adalah 6 meter. Okey, kat sini you all perhatikan ada 2 labuh langsir. Pertama, sama paras lantai. Kedua, 1 inci dari lantai. Okey, untuk flow W Curtain cantik, saya sarankan ambil labuh langsir tergantung 1 inci dari lantai. Kurang ni ya. Okey. So, seterusnya, perhatikan bilangan W hook untuk day curtain dan night curtain dia sedikit berbeza. Okay, so you all ikut saja ukuran ni. Okay, manakala W roller untuk day and night curtain adalah sama. Okay, day curtain tu adalah kain sheer. Biasanya kita pakai kain sheer yang jarang tu ya. Manakala untuk night curtain adalah kain berat. Biasanya kita pakai kain blackout. Okay, tengok pada panjang rail. Untuk menghasilkan alunan W curtain yang cantik dan sekata bagi ukuran sliding door 9 kaki, panjang rail yang saya syorkan adalah 282 cm. Okey. Manakala kos upah RM78. Okey, siapa yang berhasrat untuk membuat langsir W Curtain yang cantik dan elegan menggunakan sistem kiraan langsir W Curtain ni, sila klik link di bio atau button learn more sekarang.